Aduh. Hari ni sakit sangat pula dah. Kebas lebih lutut-lutut, kaki-kaki. Aduh. Allahu Akbar. Aduh. Saiful. Saiful, tolong ambil kopi O kat ayah. Ambil dengan minyak apiat sekali. Tolong. Budak-budak sekarang. Ayah, air. Ni minyak api ayah ni. Ayah. Ayah gosok sendiri. Ayah tu tak kuat. Duduk diam-diam dah lah. Ni nak menyusahkan orang pula. Rimas lah. Astaghfirullahalazim. Saiful. Kenapa cakap dengan ayah kau macam tu nak? Mak, lain kali Mak cakap dengan ayah tu, kalau tak larat, duduk diam-diam. Tak payah nak menyusahkan orang, Mak. Tina? Ya, Mak. Ish kau ni. Kau tak minum jus Alia Afiat ni? Kamu tahu tak, ia dapat memberikan kehangatan pada badan kamu. Dan kamu jangan lupa makan pil jamu ni. Tina ni, kalau Mak tak ingatkan, kamu selalu lupa nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau, Azimah. Pakcik. Duduk dulu ya Azimah. Makcik nak ke dapur buatkan minuman. Tak payah susah, Makcik. Tak ada apa susahnya. Adat orang bertandang, kita mesti buatkan minuman. Itu adat kita, Azimah. Tina, kau apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya kan? Baby kau mana? Aku dah lama sangat nak dengan baby kau. Baby aku tengah tidur tu, dalam bilik. Lah, ya kan? Kau pun guna set bersalin afiat ni? Mak aku tu lah yang nakkan sangat aku gunakan set bersalin afiat ni. Kau pun gunakan set bersalin afiat ni juga ke? Taklah, kakak aku tu dulu yang gunakan set bersalin afiat ni. Ramai orang cakap set bersalin afiat ni bagus sangat. Ya. Amin jangan kacau ayah yang nak pancing ni. Amin pergi main dekat sana. Ayah! Kenapa, Mei? Aduh, sakitnya. Ayah! Macam mana boleh jatuh ni, Mei? Mei tunggu sini sekejap. Ayah nak pergi ambil minyak afiat dalam kotak pancing ayah. Aduh! Mei, kenapa jadi macam ni? Mei, sepukan minyak sikit. Mei, minyak afiat ni bagus, Mei. Kalau kaki terseliuh, buka-buka. Sebab tu kalau ayah mancing, ayah bawa minyak ni bersama. Ayah sakit. Itulah ayah dah cakap. Amir duduk je kat rumah, tak payah ikut. Tapi Amir degil. Bila Amir dah ikut ayah, Amir merayau sana sini. Cuba duduk diam-diam. Sekarang dah jatuh. Kan dah susah. Ayah sakit. Tahan sikit. Ayah sakitnya. Nanti tak naik. Ayah sakit. Tahanlah sikit-sikit. Sekejap lagi baiklah. Kenapa tadi macam ni? Kenapa, Dik?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah, saya pun dah minta maaf dengan ayah. Maafkan saya, ayah. Mak, saya pun nak minta maaf dengan Mak. Tak sepatutnya saya pun buat macam ni pada Mak dengan Ayah. Mak, kasih minyak afiat tu pada saya pun, Mak. Ayah, saya pun nak urut kaki ayah pakai minyak afiat ni. Urut. Ayah, saya pun teringat masa saya pun kecil-kecil dulu. Masa kaki saya pun terselio. Ayah urutkan kaki saya pun pakai minyak afiat ni. Dah. Ayah nak cuba berdiri dengan tak guna tongkat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Minyak afiat adalah minyak gosok berasaskan daun tumbuhan semula jadi diadun dengan minyak kelapa. Diasaskan oleh Haji Panjang Kamarudin pada tahun 1924, diusahakan oleh Haji Khalid Uda Ismail, kemudian dikomersialkan oleh Haji Ahmad Zakaria Khalid. Kami mendapat amalan pengilang baik GMP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 1996. Kami telah mengeluarkan 9 jenis produk. Produk utama kami ialah minyak afiat, minyak hangat serta set bersalin lengkap 44 hari. Produk terbaru kami ialah jus halia, produk penjagaan kecantikan. Di mana anda boleh dapati produk afiat? Produk afiat boleh dibeli di toko-toko jamu, farmasi dan hypermarket. Untuk keterangan lanjut, boleh layari laman sesawang kami di www.afiat.com.my atau anda boleh pergi ke page FB kami, Afiat HQ dan Afiat. Atau anda boleh hubungi kami di 05 77 64 677 atau di talian 012 520 2558. Sekian, terima kasih.